Kenapa ni pakcik? Lempang saya. Apa salah saya? Islam kan? Apa pasal kau makan ni? Ni kan bulan Ramadan. Kalau tak puasa pun, makanlah kat rumah. Ni kat kedai ramai orang ni. Tak malu ke? Dah tua-tua tak puasa ni. Tapi pakcik. Tadi tak tapi. Aku nak bawa kau ni pergi kat Jabatan Agama. Tak puasa. Sekejap ni pakcik. Dah tak ada alasan. Mai kau aku pergi Jabatan Agama. Pakcik tengok tu. Jam 7.27 malam. Berbuka kat Melaka ni 7.24. Salah ke saya makan? Ya ke? Tak perasan pula ingat. Awal lagi. Maaf lah ya. Maaf. Senang je minta maaf. Macam mana? Patut tak report polis? Pengajaran dia, apa-apa pun jangan buat tindakan sendiri. Macam pakcik ni. Kalau kena report polis, tak payah pasal. Orang lain beraya kat kampung. Dia beraya kat penjara.